Kebangkitan rohani berlaku di jalanan, di luar pub. John Wesley melayani bukan di dalam gereja. Kebangkitan rohani John Wesley berlaku di luar gereja. Kebangkitan rohani berlaku di Lombong Arang Batu. Kebangkitan rohani berlaku di jalanan, di luar pub. Kebangkitan rohani berlaku di tempat pekerjaan semasa John Wesley. Pada mulanya John Wesley mengatakan, saya tidak mahu berkhotbah di luar gereja. Dia keberatan. Dan apabila dia melihat ribuan lelaki dan wanita dengan air mata mereka keluar, dan apabila Injil diberitakan kepada mereka, kedudukannya berubah. Dia mengatakan, the world is my parish, ataupun seluruh dunia adalah ladang pelayanan saya. Pada mulanya dia memikirkan bahawa ladang pelayanannya hanya di ruang ibadah ini, tetapi dia mengatakan, the world is now my parish. Seluruh dunia adalah ladang pelayanan saya. Dia juga mengatakan, I submitted to be more vile. Maksudnya, saya rela kelihatan bodoh demi Kristus. Satu kebangkitan rohani yang luar biasa berlaku. Rumah-rumah tempat kerja menjadi pertemuan doa dan kumpulan kecil. Rumah setinggan, slums menjadi rumah ibadat. Pub menjadi kosong. Pemilik perniagaan membina mesbah doa. Dan ada satu ketika dia menulis di dalam jurnalnya. Dalam jurnalnya, Februari 26, 1739, John Wesley menulis apa yang berlaku di tempat marketplace. Dia mengatakan, tiba-tiba seorang dan seorang lagi rebah ke tanah. Mereka jatuh di sekeliling seperti disambar petir. Itu adalah satu gambaran yang ditulis oleh John Wesley bahawa kebangkitan rohani berlaku di tempat-tempat pekerjaannya di lombong-lombong arang batu. Setiap orang diurapi oleh Roh Tuhan dan mereka rebah seperti disambar oleh petir. Dia katakan, one by one, drop. Miracles happen. Kesembuhan fizikal berlaku. Pembebasan daripada kuasa gelap berlaku. Bukan sahaja di ruang ibadah, tetapi di luar sana, saudara. That is John Wesley.